buat pertama kalinya Clarus keluarkan multi tool. Clarus ni adalah jenama pengeluar flashlight. Dia dalam dunia flashlight dia adalah jenama yang besar lah, terutama dalam dunia militeri. Dia jenama dia ni, flashlight ni dah digunakan oleh militeri serata dunia, daripada pelbagai negara lah. Dan kali ni dikeluarkan multi tool pula, iaitu Horizon MT-07. Jadi saya excited nak tengok dia punya multi tool ini. So dia datang dalam nylon sheet. Kalau anda tengok dia punya flashlight dia sama pattern macam ni juga. Dia punya pattern pouch dia ni macam flashlight dia juga. Dia pakai nylon, hard nylon, keras. So kita boleh tengok dia punya ni agak solid jugalah, nampak. Okay, kemas. Okay, dan multi tool ni adalah macam ni. Tu dia. Saya secara personal, saya memang prefer multi tool yang ada plier. Saya dah gunakan multi tool lebih daripada 10 tahun. Saya bawa dia setiap hari, saya pakai dia setiap hari. Jadi saya nak review ni berdasarkan saya punya experience lah, bukan berdasarkan kepakaran saya. Saya bukanlah pakai, tapi sekadar experience saya sahaja. Okey, apa saja multi tool? Bila kita dapat pertama sekali, kita kena main buka tutup dulu. Sebab untuk pertama kali kita akan rasa dia macam agak tak smooth, sangkut-sangkut. Jadi kita kena main buka tutup dulu. Begitu juga jenama bahkan Leatherman sekalipun dia kena main buka tutup dulu, baru kita akan rasa dia smooth. Okey, jom kita tengok dia punya tool yang pertama sekali. Pertama sekali adalah plier. Untuk multi tool yang boleh kata saya paling kerap saya guna adalah plier. Dan dia punya plier ni adalah jenis spring action. Dia ada spring. Jom kita tengok. Dia plier muncung tirus. Saya memang prefer plier muncung tirus. Pasal muncung tirus ni dia lebih multi purpose. Kita nak buat kerja-kerja teliti boleh. Antara yang biasa saya gunakan untuk nak ikat mata kail, nak ikat tali mata kail tu. Dan saya suka plier yang ujungnya rata flat macam ni. Untuk dalam kegunaan sebenar, saya biasa gunakan ni untuk nak mencabut duri. Okay. Kemudian yang di tengah ni dipanggil sebagai regular plier. Pelbagai guna lah, ni tak perlu saya explain lah. Nak buka nut, nak buka skru, nak pegang sesuatu. Okay. Kemudian dia ada wire cutter. Kat sini nak potong wire. Dan di belakang ni dipanggil sebagai hard wire cutter, untuk nak potong wire keras ataupun dengan kata mudahnya nak potong dawai. Dan dia punya cutter ni boleh ditukar ganti. Dia sama macam Leatherman jugalah. Boleh kata kebanyakan multi tool sekarang dia banyak ikut style Leatherman punya ni lah. Cuma dia buat version sendiri masing-masing. Okey, jom kita tengok tool kat luar ni pula. Okey, pertama sekali dia punya luar ni, dia punya pattern ni dia buat macam pattern topo map. Lepas tu ada jenama Clarus printing kat situ. Di bahagian sini, yang ni dia punya pocket clip. Dia memang melekat sekali kat sini. Dan kat luar ni, tool yang pertama sekali dia ada pisau. Okay, pisau. Dan semua tool kat luar ni dia ada lock dia. Jadi bila kita dah buka, kita tekan untuk nak unlock balik. Dia punya pisau jenis straight edge. Yang ni tak perlu saya explain lah. Dia banyaklah kegunaan pisau dia. Bila kita dah bawa dia setiap hari, baru kita akan nampak dia punya kegunaan dia. Seterusnya pada luar ni pula, okey, dia ada gunting. Dia macam Leatherman shirt juga. Bila kita buka, kita kena tolak sampai habis, baru gunting terbuka. Okey, untuk gunting ni antara tool yang saya banyak guna juga. Selain daripada nak gunting kertas, kain, okey, dia boleh gunakan untuk nak motong tali pancing. Saya kerap guna dia juga untuk nak potong kabel tight. Nak potong wire-wire ke halus pun saya biasa pakai gunting je. Dan dulu saya banyak gunakan dia juga untuk nak trim misai, nak potong misai, janggut, saya pakai gunting juga. Mudah. Dan semua tool dia ni dia dah minyakkan dah. Jadi kalau anda dapat, anda tak perlu minyakkan dah, anda terus pakai je. Cuma perlu, macam saya cakap, perlu kita main-mainkan dia, nak bagi dia smooth je pergerakan dia tu. Kita perlu buka tutup. Okey, kemudian di sini dia ada gergaji. Okey, gergaji kayu. Untuk nak potong kayu setebal setakat diameter 1 inci tu memang tak ada masalah langsung lah. Tapi secara, kalau kegunaan saya bukan banyak potong kayu untuk gergaji. Saya lebih kerap menggunakan gergaji untuk yang pertama sekali, saya nak buang, nak remove edge. Nak buang macam edge bucu-bucu tajam pada material macam aluminium, bakelite, akrilik. Saya banyak gunakan dia, edge tepi ni. Selain daripada tu, saya nak guna untuk nak scrap fire starter.
Saya lebih suka gunakan gergaji berbanding fire starter punya penggores tu Sebab yang pertama sekali, kalau saya gunakan ni, kita pegang ni lebih sedap, okey, lebih cengkam. Tu yang pertama, berbanding kita pegang fire starter punya scraper tu kan, dia kecil je kan, selesa macam ni. Dan dia punya edge tepi ni dia macam agak bersegi, tajam. So bila kita gores tu, dia akan keluarkan spark yang lebih banyak. Dan selain daripada tu, kalau tempat kerja saya banyak gunakan ni untuk nak potong wire-wire trunking, kabel-kabel trunking yang plastik tu, saya banyak gunakan plier ni, gergaji ni. Kemudian seterusnya di bahagian sini dia ada kikir. Okey, kikir pun sama. Saya banyak guna dia untuk nak kikir, nak buang material aluminium, bakelite, akrilik, kikir. Banyak guna dia. Kemudian di sini dia buat sebagai pembaris. Okey, pembaris dia ada bahagian cm, bahagian inci. Dan di hujung ni dia dipanggil sebagai nail puller untuk kita nak cabut paku. Yang ni saya tak pernah ada lagi lah multi tool saya sebelum ni, tak ada function ni. Saya biasa cabut paku juga menggunakan multi tool, tapi saya sebelum ni saya banyak gunakan plier. Okey, saya masuk kat paku, saya congkir, tarik keluar. Tapi yang ni dibuatkan sebagai nail puller, cuma saya tak pernah guna lagi. Saya tak tahu dia punya practicality dia macam mana, praktikal ke tak praktikal ke. Nanti saya akan cuba lagi, nanti saya akan bagi feedback lagi lah. Okey. Dan dekat sini pun kalau anda dapat lihat, dia macam apa, dia buatkan ni apa, macam apa nama, macam bersudut sikit untuk kita nak mencongkil sesuatu, nak buka tin biskut atau sebagainya. Okey, itu selesai tool pada bahagian luar ni Seterusnya kita buka dalam dia pula. Okey, dekat dalam ni dia ada pembaris. Dia ada lagi pembaris Pembaris dia ni macam anda dapat lihat, dia cm dan juga inci. Dia bermula kosongnya mula daripada sini. Jadi kosong kat situ, membawa ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini pun sama. Cuma di sini saya lebih prefer Leatherman punya design. Kalau Leatherman punya design, dia punya kosong, dia bermula daripada hujung ni. Hujung ni, mana kalau kita nak ukur sesuatu, kita rapatkan terus. Okey, ini adalah kosong. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bila sampai sini 8, 9, 10, 11 disambung terus disambung terus. Jadi kalau kita nak ukur sesuatu yang panjang, boleh sampai hujung ni boleh digunakan. Berbeza dengan Clarus punya, dia buat dua bahagian. Dia buat sini kosong, bukan daripada hujung ni daripada sini. Kosong membawa ke sampai seterusnya. Sama juga sebelah sini. Sini bawa ke sini. Dia tak bersambung sekali lah. Tapi saya faham juga kenapa dia tak buat sambung. Sebab dia jenis spring action punya plier. So dia tak boleh nak rapat. Bila kita rapat, dia akan tenang balik, dia akan buka balik. Tapi itu bukan isu besar lah. Itu bukan isu besar. Cuma nak bagi tahu, pembaris ni saya banyak juga gunakan. Saya biasa juga gunakan dia untuk nak mengungkus sesuatu. Okey, seterusnya tool bahagian sini kita pergi bahagian dalam ni. Dia ada kita tengok ni dulu. Okey, dia ada Phillips screwdriver. Okey. Dan di sini dia ada wire stripper. Okey, untuk kita nak buang insulator wire tu, nak buang kulit luar tu. Dan di sini dia dipanggil sebagai secondary blade. Dia macam pisau, tajam, tapi tak tajam sangat lah. Yang ni saya tak pasti juga untuk apa. Mungkin satu hari nanti dia ada kegunaan dia. Setakat ni saya belum nampak lagi lah. Dan biasa hujung ni digunakan untuk nak mencongkil sesuatu. Okey, nak buka sesuatu, nak congkil sesuatu. Okey, di bahagian sini pula dia ada beberapa tool lagi. Jom kita tarik dia. Okey, yang pertama sekali dia ada ni. Yang ni dipanggil sebagai bottle ataupun can opener untuk nak buka botol, penutup botol ataupun tin. Macam zaman sekarang ni, botol kita dah jarang guna pasal kita dah tak banyak guna botol kaca. Tapi dalam kegunaan sebenarnya bukan botol kaca je kita guna. Saya biasa gunakan ni untuk nak mencongkil sesuatu, nak congkil tombol pintu dan sebagainya. Dia ada kegunaan lain. Bila kita dah bawa dia setiap hari, kita akan nampak macam-macam function lain. Dan di sini ada rope cutter ataupun hook cutter. Nak potong apa, macam contohnya tali kan, kita cangkuk, kita tarik dia. Kemudian di sini dipanggil apa nama? Ni saya tak tahu nak sebut apa nama dia tu. Tapi kalau saya kerap, bukanlah kerap, saya dah gunakan dia beberapa kali untuk multi tool saya yang sebelum ni yang ada function macam ni, iaitu pada Leatherman Search. Saya biasa gunakan dia untuk nak mengorek lubang. Okey,
Untuk nak mengorek lubang untuk apa? Okey, saya nak korek lubang pada kayu, dan saya kerap gunakan dia untuk nak mengorek lubang macam pada material plastik untuk nak keluarkan wire. Ni. Tapi tak adalah selalu saya guna lah, pernah gunakan beberapa kali. Dan semua tool dekat dalam ni dia ada lock dia. Yang ni adalah lock dia Ini. Saya tekan untuk nak unlock balik. Okey. Bila kita buka dia dah lock, dia takkan tertutup. So tekan untuk unlock balik. Okey. So sekadar tu sahaja first review, first impression saya tentang multi tool ni. Apa boleh saya katakan, dia agak solid. Dan dia agak berat jugalah. Of course lah berat kan, sebab lagi banyak tool dia, lagi berat lah dia. Cuma selebihnya saya akan cuba pakai dia. Saya akan test dulu. Bila kita dah pakai setiap hari, baru kita nampak apa kelebihan, kekurangan dia. Tapi setakat saya dah pegang, saya dah belik-belik dia, setakat experience saya gunakan multi tool, saya rasa dia adalah multi tool yang boleh dikatakan multi tool yang baik lah. Yang baik. Okay? Berdasarkan apa yang saya tengok lah. Okay? So sekadar tu saja daripada saya. Tentang harga saya tak pasti lagi. Saya tak tahu dah masuk kat pasaran ke belum. Nanti anda mungkin boleh cek lah dekat Shopee ke, kat dealer-dealer Kelarus di Malaysia ke. Okay, so sekadar tu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelarus MT07.